Sejak awal kemunculannya hingga hari ini, warna kulit pelakon Hanisha Hani sering dijadikan bahan ejekan. Bagaimanapun, Hanisha mulai rimas kerana tidak habis-habis warna kulitnya sering dipermainkan. Malah, lebih membuatkannya terkilat apabila ahli keluarga yang tiada kena-mengena turut terkena tempias kecaman. Difahamkan, sejak memasuki pertandingan Dewi Remaja, ramai orang mempermainkan sentimen warna kulit dirinya. Selain itu, Hanisha pelik melihat netizen mengejeknya bukanlah memiliki wajah secantik yang disangka. Malah, dia rasa simpati apabila ada netizen yang mengata mempunyai anak-anak memiliki kulit hampir sama dengannya. Di samping itu, Hanisha faham ada netizen yang memarahinya gara-gara watak Dahlia dalam drama Dia Imamku. Tapi katanya, hantaran dikongsikan tiada kena-mengena dengan drama, jadi tidak perlulah menghina keluarganya. Terdahulu, Hanisha bekerja keras untuk keluarga dan sama sekali tidak berkira dengan ibunya. Malah, Hanisha mahu memberikan kesenangan kepada ibu sehingga dia turut menyerahkan kad bank miliknya untuk digunakan pada bila-bila masa. Selain itu, dia rasa gembira apabila melihat ibu iaitu Nur Sakuranida dapat membeli sesuatu hasil daripada titik peluhnya sendiri. Meskipun diberikan kebebasan untuk menggunakan wang anak, namun ibu pelakon itu tetap akan meminta kebenaran terlebih dahulu. Walaupun begitu, Hanisha menegaskan bahawa keberkatan dalam hidupnya adalah hasil daripada doa yang dipanjatkan oleh ibunya. Apa yang diberikan kepada ibunya tidak mungkin cukup untuk membalas segala pengorbanan yang telah dilakukan sepanjang hidup Hanisha. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, semoga Hanisha Hani diberikan kesabaran atas dugaan yang datang dan terus berkarya dalam industri seni.